Okey boh, ni lah lori carrier dengan crane. Dia ibarat macam robot tau. Dia boleh buat banyak kerja. Dia ada satu carrier, boleh ambil kereta. Lepas tu dia ada satu crane, boleh ambil barang berat. Crane dia adalah crane Tadano Super Z 290. So maksudnya, crane ni dia boleh angkat 2.9 ton paling berat. Kalau untuk pasal self loader, kaki dia kita wajib pakai kaki macam ni. Kita panggil kaki H. So kalau kaki H macam ni, kepala dia boleh congek. Dia sebenarnya boleh naik tinggi lagi. Body carrier hok ni memang body mati tau. Tak boleh gerak gapo-gapo langsung. Dan body ni panjang 20 kaki daripada depan hingga belakang. Macam mana kereta nak naik kalau dia congek? Ni lah yang my perangai. So pintu belakang, kita pasal dengan hidrolik, dia boleh buka. Apabila dia buka habis, kereta boleh naik lah. Sebenarnya pintu belakang dia bukan sekat tinggi macam ni saja. Dia boleh lipat lagi. Kita buka lock dia gapo, kita buka turun, dia akan sampai hujung lah. Kalau kereta gapo-gapo naik, dia tak sesek dengan bumper. Sekian, terima kasih.